Pernah tak korang terfikir kalau muffler kereta gabung dengan manifold motor, pasang kat motor, macam mana bunyi dia So, aku decide nak try sendiri kat motor aku. Aku terus buka beg oren dan cari terus barang apa yang patut. Klik, cari spek yang bersesuaian. Tak tengok harga, aku terus check out. Barang pun sampai. Tapi ada satu masalah pula. Aku lupa lah, saiz dia sama, mana boleh slip. Nasib baiklah aku jumpa jalan penyelesaian dia. So, kenapa abang tiba terfikir nak buat benda ni? Saya pun tak tahu bang. Mungkin sebab perasaan ingin tahu dengan inovasi yang pelik ni kan. So, saya decide try je lah apa yang boleh saya buat. Idea ni pun datang daripada diri sendiri. Sebab sebelum ni pernah try masuk exhaust open. Lepas tu terfikir, apa jadi kalau muffler tu ditukarkan dengan muffler kereta? Jadi, abang rasa macam mana bunyi dia nanti? Macam outcome dia lah. Kalau nak tanya pasal bunyi, saya pun tak tahu macam mana nak describe. Sebab saya tak try lagi. Sebab itulah saya nak cuba tengok manifold motor gabung dengan muffler kereta, macam mana bunyi dia. Abang tak menjawab lagi persoalan saya. So, abang rasa bunyi dia macam mana? Tapi saya rasa bunyi dia mungkin macam exhaust open biasa. Sebab dia still pakai satu piston daripada motor. Faham tak? So, bunyi akan dikeluarkan, tak adalah bunyi macam kereta pun. Dia tetap akan bunyi motor. So, kita dah siap. Macam inilah kejadian dia. Boleh tengok fitting. Okay, masuk sini. Sok. Ni satu masalah. Tembak sini pula. Tapi tak apa, kita just buat content je. So, siapa dah ready nak dengar? Sempat pula tengok.